Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak akan terus mengangkat dan menghargai sumbangan pejuang bahasa, penulis dan tokoh penerbit sebagai asas perjuangan agensi itu di wilayah itu. Ahli Lembaga Pengelola DBP, Safi'i Ahmad berkata penghargaan akan diberikan bukan sahaja kepada tokoh terbabit, malah kepada waris dan pejuang-pejuang lama yang bertanggungjawab memperkasa aktiviti bahasa dan kesusasteraan di Sarawak. Kata Syafi'i lagi, perjuangan untuk memperkasa bahasa dan sastera di Sarawak penting kerana elemen ini turut meraihkan kepelbagaian yang wujud di bumi kenyalang itu. Itulah kelebihan kita di Sarawak ini, dari segi perpaduan itu, walaupun kita mempunyai aktiviti yang berbagai tetapi kesatuan itu begitu ketara sekali. Dan itulah pentingnya kita dalam masyarakat tugas di sini, kita perlu sensitiviti tentang keadaan sesuatu negeri itu perlu kita fahami supaya kita dapat mengelakkan salah faham dan begitu juga ataupun mungkin sesuatu yang sensitif bagi sesebuah negeri itu perlu kita lihat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Lestari Bahasa di DBP Cawangan Sarawak di Kuching pada Jumaat. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan pengiktirafan kepada dua tokoh lestari bahasa atas usaha memartabatkan bahasa kebangsaan di bumi kenyalang serta menyampaikan anugerah tinta warta DBP kepada tokoh yang berjasa dalam bidang bahasa dan sastera Sarawak. Turut diraikan 17 rakan strategik DBP merangkumi agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak media. Wakil Esrawani Sarawak dinobatkan sebagai penerima anugerah Lestari Warta DBP oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak pada Sabtu malam. Rudi Afendi Khalik adalah penerima sulung untuk anugerah yang julung kali diperkenalkan itu sebagai menghargai individu yang cakna dan banyak memberi sumbangan kepada DBP Cawangan Sarawak dalam bentuk idea, pandangan dan sering menyokong DBP dalam memartabatkan bahasa dan sastera. Rudi telah terlibat dalam bidang kewartawanan dan penulisan selama 29 tahun dan pernah di pelbagai organisasi media. Selain kerjaya bersama Esrawani, beliau merupakan kolumnis tetap untuk Akhbar Suara Sarawak sejak tahun 2020. Majlis penganugerahan disempurnakan oleh Ahli Lembaga Pengelola DBP yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad. Dua penulis veteran Jais Sahok dan Zahsran Abdullah dianugerahkan tokoh lestari bahasa.